Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tak buat update perkembangan yang berlaku di Syria. Sebenarnya malam tadi malam yang sangat buat orang Syria boleh katakan dalam keadaan risau dan adalah kebimbangan bagi setiap orang Syria yang Sunni. Kerana rupanya saki-baki militan rejim Al-Assad yang telah lari, rupanya mereka dapat bantuan logistik daripada Iran. Iran menubuhkan satu bilik gerakan untuk bagi semangat ataupun bagi peluang balik kepada militan-militan Syiah Nusairiyah supaya buatlah kacau bilau di kawasan di kawasan pantai Syria. Maksudnya di bandar. Mula-mula mereka dekat bandar Jablah. Jablah ni adalah maksudnya di Jablah ni penduduk dia kebanyakannya terdiri daripada puak-puak Nusairiyah, Syiah Nusairiyah. Sebelum tu kita terkejut dengan tindakan yang sangat membimbangkan daripada kumpulan Ad-Duruz. Teman-teman dirahmati Allah, Ad-Duruz ni satu etnik agama yang lebih jauh kesesatan dia berbanding Syiah. Ad-Duruz ni mereka ada satu tempat nama dia As-Suwaida, dan mereka dapat sokongan dan perlindungan daripada negara yang bendera biru itulah, saya tak nak sebut negara yang banyak bunuh saudara kita di Gaza. Negara yang saya tak boleh sebut kat sini, takut nanti ban. Negara jahat tu yang banyak membunuh kanak-kanak Gaza telah keluar Perdana Menteri dia beri amaran kepada kerajaan baru Syria, jangan kacau kelompok etnik Ad-Duruz. Jadi benda tu dah dekat seminggu lepas. Jadi alhamdulillah kerajaan baru Syria cubalah untuk ambil hati dan baiki keadaan dan pujuk etnik Ad-Duruz supaya jangan minta supaya dipisahkan daripada Syria. Sebab sebenarnya negara yang biru tu yang bunuh saudara kita di Gaza sebenarnya nak ambil kawasan selatan daripada Syria, tapi dia tak berani. Dan sejak kejatuhan rejim Al-Assad, memang negara tu sangat sakit hati. Sebab yang pegang kuasa di Syria adalah Sunni dan mereka tak selesa. Maka sekarang ni rupanya ada satu rancangan untuk ganggu gugat kerajaan baru Syria melalui bagi semangat dan bagi kata-kata janji manis kepada etnik-etnik khususnya Ad-Duruz. Lepas Ad-Duruz, dalam minggu lepas kerajaan Syria dapat alhamdulillah mengatasi masalah ni dan ambil hati mereka. Tiba-tiba mereka pula saya akan tunjuk satu video tu bagaimana puak-puak etnik Ad-Duruz angkat bendera negara yang biru tu, angkat di Syria, di tengah-tengah tanah Syria. Subhanallah. Jadi yang semalam tu kumpulan militan saki-baki rejim Assad, dan mereka ada ramai di kalangan mereka, ada pangkat tinggi, general, apa semua. Mereka buat satu rancangan untuk ambil kawasan persisian pantai tu, Jablah, Tartus, Al-Ladhiqiyah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk bagaimana rakyat Sunni, umat Islam Sunni di Syria duduk berdiri belakang teguh menyokong kerajaan baru Ahmad Syara', dan alhamdulillah boleh katakan ratusan ribu tentera Syria Sunni menghala ke situ dan dapat kuasai keadaan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kerajaan Sunni Syria daripada satu cubaan yang sangat bahaya yang dimainkan oleh Iran. Iran adalah dalang utama yang beri sokongan duit, senjata dan sebagainya melalui Iraq. Iraq sebenarnya dia ikut Iran sebenarnya. Tapi alhamdulillah Syria selamat, alhamdulillah. Dan subhanallah, kali pertama kita tengok hampir 1 juta orang Sunni Syria beri sokongan
dan mereka rela masuk dalam tentera Syria yang baru untuk selamatkan negara mereka daripada sebarang ancaman ataupun sebarang kemungkinan kembalinya rejim Al-Assad untuk nak memerintah, tapi tak akan dapat insya-Allah, kerana saya dah cakap sebelum ni, majoriti umat Islam di Syria adalah Sunni. Doakan untuk umat Islam di Syria dan doakan untuk umat Islam di seluruh dunia. Dan sebenarnya poin yang terakhir saya boleh kata, Syiah tak boleh kita rasa selamat dengan mereka. Syiah ikhwani, dia tak ada keamanan, dan Iran masih lagi sakit hati kerana Syria terlepas daripada cengkaman dia. Dulu memang kita rakyat Sunni Syria bawah jajahan Syiah Iran. Walaupun kita nampak boneka dia rejim Assad, tapi sebenarnya Syiah yang pegang. Tapi bila umat Islam Sunni bangkit dan ambil Syria pada 8 hari bulan 12 tahun lepas, memang Iran tak akan duduk diam. Sampai sekarang dia akan terus gunakan minoriti Syiah dan militan yang masih lagi menyorok untuk buat kacau bila. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah.